Ayam Tambatan Johor Darul Takzim JDT, Bersin Da Silva menzahirkan ucapan terima kasih atas jasa besar pemilik kelab Duli Amat Mulia Tunku Ismail yang banyak memberi sokongan kepadanya dan keluarga. Pada Rabu, Bersin dijulang sebagai pemain import terbaik dan penjaring terbanyak Liga Super di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2004-2025 yang diadakan di Bukit Jalil. Saya fikir bos Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail bertanggungjawab dalam membentuk saya menjadi lebih profesional dan ingin mencapai kejuaraan serta sasaran, kata Bersin. Oleh itu, Bersin yang ditemui selepas majlis berkata Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail adalah individu yang bertanggungjawab dalam membentuk dirinya menjadi pemain yang berjaya pada hari ini. Di kesempatan itu, Bersin sempat menzahirkan ucapan terima kasih kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail di atas jasa baginda yang banyak memainkan peranan di dalam hidup keluarga beliau. Saya mahu ucapkan terima kasih kerana baginda adalah orang yang penting dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Baginda telah mengubah realiti kehidupan saya dan keluarga. Malah saya sangat bersyukur kerana itu dan akan menerukan idea ini untuk bekerja keras buat kelab ini, tambah Bersin. Bersin antara 7 pemain JDT yang berjaya meraih anugerah pada ABK 2024-2025 dengan fokus pastinya terarah kepada bintang muda Arif Aiman yang muncul pemain paling bernilai buat kali keempat. Tugasan terakhir Bersin dan JDT musim ini adalah pada final Piala Malaysia yang akan diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 26 April ini.